Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, nama saya Muhammad Syarafi Muhammad Saleh. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk satu semester ini untuk subjek pengurusan firma guaman. Baik, saya adalah merupakan seorang peguam syar'i yang beramal di beberapa buah negeri tapi lebih aktif di negeri Pahang, dan sekarang ni saya berkhidmat di firma Muhammad Syarafiq and Partners. Okey, insya-Allah sesi ni kita akan belajar bagaimana untuk menguruskan sebuah firma guaman sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhasrat untuk menubuhkan firma guaman. Baik, untuk minggu pertama ini kita akan lihat dulu bagaimana penubuhan firma guaman syariah itu berlaku. Dan dalam subjek ini juga kita akan belajar beberapa perkara, terutamanya tentang perbezaan isu-isu dan juga lain-lain perkara yang related dengan kita punya uh, bidang kerja kita. Baik. Baik. Apa antara kandungan yang telah saya sediakan? Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada yang dah tahu, ada yang belum tahu, mungkin. Cuma kalau yang dah tahu tu, ini mungkin sekadar ulang kaji. Tahu, kita panggil untuk refresh balik. Okay? Bagi yang tak tahu, inilah antara apa yang kita akan belajar dalam sepanjang semester kita hari ini. Bermula daripada hari ini sehinggalah selesai minggu ke-14. Baik. Antara input kandungan yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan adalah, pertamanya kita akan lihat bagaimana penubuhan firma guaman syariah itu berlaku. Selain itu kita akan tengok, akan tentukan juga pilihan entiti amalan ataupun entiti amalan guaman syariah ini. Dan seterusnya kita akan tengok juga keempunyaan tunggal. Apa yang dikatakan sebagai milikan tunggal, perkongsian ataupun syarikat. Dan kita akan lihat juga kelebihan dan kekurangan setiap entiti ini. Kemilikan tunggal, apa dia punya kelebihan, apa kekurangan dia. Perkongsian, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Syarikat, apa kelebihan, apa kekurangan. Dan kita akan lihat dari sudut perbandingan, dari sudut liability setiap uh, ahli yang ada, sama ada secara bersama atau berasingan. Dari sudut kuasa untuk membuat pinjaman, kuasa siapa yang akan buka akaun, siapa yang boleh buat hutang, dari sudut pemilikan harta, modal siapa yang nak keluarkan, dan juga kesinambungan dari sudut pengurusan firma. Apabila kita ada lebih daripada seorang rakan kongsi, dan rakan kongsi itu letak jawatan ataupun dia meninggal dunia daripada sudut kalau kata dikenakan cukai, macam mana kalau secara bersama ataupun berasingan. Dan seterusnya kita akan lihat juga bagaimana prosedur penubuhan firma guaman syariah. Okay. Dan apa risiko-risiko yang perlu kita uruskan apabila kita menjadi owner kepada syarikat firma guaman syariah itu sendiri. Okay. Baik. Sebagai tambahan, um, dalam kita punya subjek ni, kita juga akan lihat konsep dan perbezaan, apa perbezaan di antara peguam bela, peguam cara dan peguam syar'i. Dan kita juga akan lihat bagaimana perbezaan di antara um, peguam bela, peguam cara, peguam syar'i dengan firma guaman. Dan kita juga akan lihat bagaimana perbezaan di antara firma guaman, peguam cara, peguam bela dan firma guaman, peguam syar'i. Dan apa isu-isu yang berlaku dalam firma guaman syar'i ataupun dalam dunia guaman syar'i itu sendiri. Dan konsep legal entity ataupun entiti undang-undang itu kita akan lihat juga, dan kita akan buat perbandingan dengan legal entity yang lain. Okey? Baik. Baik, tuan-tuan. Sebagai mukadimahnya, kita nak lihat dulu um, dari sudut peguam bela dan peguam cara. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin ada kalangan tuan-tuan yang dah tahu ataupun mungkin belum tahu. Bagi yang dah tahu, ini sekadar refreshment tuan-tuan. Bagi yang belum tahu, apabila tuan-tuan bergelar peguam bela dan peguam cara, tuan-tuan dikawal oleh Legal Profession Act 1976 dan juga Legal Profession Practice and Ethics Rules 1978, yang mana dua perkara ini dia meliputi kehadiran tuan-tuan di mahkamah sivil dan segala kerja guaman.
Maknanya apa-apa kerja guaman yang tuan-tuan buat di Mahkamah Sivil sahaja, dan juga di pejabat, kerja guaman di pejabat maupun di luar pejabat, meliputi perkara-perkara sivil dikawal selia oleh dua act ni lah. Okay. Manakala daripada sudut peguam syar'i pula, kita dikawal oleh enakmen negeri masing-masing. Enakmen negeri masing-masing, contoh bagi wilayah persekutuan, kita sudah ada satu Akta Profession Guaman Syar'i wilayah-wilayah persekutuan 2019. Mana kita panggil Akta 814 lah. Okay, dan Seksyen 80 nama pentadbiran agama Islam. Kalau di negeri Selangor, Seksyen 80. Kalau di negeri lain, kita boleh lihat di bawah nama yang sama, pentadbiran yang sama. Mungkin mungkin lari sikit lah, tapi tak lari jauh. Kebiasaannya sama sahaja. Cuma bezanya penjelasan dalam seksyen tu sendiri. Tuan-tuan boleh tengok. Baik, saya bawa satu contoh. Okay. Pada 2016, ada satu pemohon non-Muslim. Nama dia Victoria Jayasilin Martin. Dia cuba untuk buat satu permohonan untuk diterima masuk sebagai peguam syar'i negeri Selangor. Dan pada ketika itu, pihak Majlis Agama Islam tidak membenarkan kerana mereka telah meletakkan syarat. Okay, meletakkan syarat untuk menjadi seorang peguam syar'i di negeri Selangor. Syarat pertama adalah mesti seorang Islam. Okay? Dan juga mestilah tahu tentang hukum hakam. Okay, jadi Victoria ni, dia dia dah ambil subjek hijab dan sebagainya. Dia belajar macam biasa. Cumanya dia bukan Islam. Itu sahaja dia punya syarat dia yang tak lepas. Okay? Jadi dekat situ dia buat satu semakan kehakiman, judicial review. Okay, dia menyemak sebabkan dia tidak terima apa, diterima masuk untuk menjadi peguam syar'i di Selangor. Dan Majlis Agama Islam telah menunjukkan bahawa dalam kaedah peguam syar'i, kalau kita lihat dalam kaedah peguam syar'i negeri masing-masing pun, kebanyakannya telah meletakkan syarat yang utama, mestilah seorang Islam dan mestilah tahu tentang hukum hakam dan mempunyai ke pentaraf pendidikan yang setaraf dari sudut undang-undang syariah ataupun yang setaraf dengan dia lah. Okay? Jadi kat situ uh, dari sudut kita sebagai peguam syar'i, dia kita punya enakmen ni hanya meliputi kehadiran kita di mahkamah syariah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam enakmen kita ni dia masih belum komplit. Maksudnya bukanlah tak komplit sepenuhnya. Kita ada satu arahan amalan. Yang mana arahan amalan ni tuan-tuan, dia melengkapkan enakmen tu sendiri. Apabila perkara itu tidak dinyatakan dalam enakmen, kita boleh refer arah amalan. Okay, arah amalan ni dia tidak boleh melangkaui enakmen tu. Maksudnya ibu kita di syariah ni, ibu kita adalah enakmen. Okay. Sub kepada ibu kita adalah arah amalan. Dalam arah amalan, kita ada satu arah amalan yang menjelaskan tentang etika peguam syar'i. Sebab tu, kita perlu pastikan punca kuasa. Punca kuasa seorang peguam syar'i ini di mana? Enakmen, pentadbiran, kaedah peguam syar'i dan juga arahan amalan. Arahan amalan berkaitan dengan etika peguam syar'i. Kalau tuan-tuan lihat dalam etika peguam syar'i, kita ada banyak sub kaedah dalam etika peguam syar'i itu menjelaskan tentang apa tugas, apa yang boleh, apa yang tak boleh seorang peguam syar'i itu buat dan tak boleh buat. Okay? Sebagai contoh, saya ambil contoh. um, Seorang peguam syar'i itu tidak boleh mengiklankan diri. Perkara ini sama saja dengan peguam sivil, tidak boleh mengiklankan diri. Okey. Ataupun seorang peguam syar'i itu tidak boleh menjalankan tugas dia um, dalam keadaan dia rasa serba salah. Serba salah ni maknanya mungkin dia ada conflict of interest ataupun dia rasa kalau di jalan dibuat juga kes itu akan menyebabkan ketidakadilan kepada pihak satu lagi dan sebagainya. Jadinya kat situlah kita kena sentiasa melihat dari masa ke semasa adakah ada sebarang pindaan berkenaan dengan kalau enactment mungkin susah sikit lah sebab enactment ni perlu kepada pindaan daripada Dewan Undangan Negeri dan perlu kepada pembentangan di hadapan Sultan dan sebagainya sebelum dipinda. Nak pindah satu seksyen tu saja makan masa yang sangat lama. Okey. Tapi untuk kaedah-kaedah ni, kaedah-kaedah peguam syar'i ni di bawah daripada enakmen pentadbiran. Enakmen ni kita punya induk kita. Kaedah peguam syar'i ni dia adalah sub induk dia.
Arahan amalan di bawah lagi. Okay, arahan amalan ni tidak boleh melangkaui enactment. Jadi, sebagai peguam, kita kena faham kedudukan enactment adalah yang paling tinggi. Kalau dalam dunia guaman syariah lah, paling tinggi. Disertai dengan kaedah dan dilengkapi dengan arahan amalan. Okey. Baik. Undang-undang firma guaman, uh, peguam cara dan peguam bela tidak terpakai kepada undang-undang kawal selia firma guaman syar'i. Dan begitulah vice versa. Vice versa ni maknanya begitulah sebaliknya. Kalau kata apa contoh dalam Legal Profession Act dan Legal Profession Practice and Ethics mungkin ada sebut perlu diwujudkan client's account dan office account. Tapi di firma guaman syariah kita tidak perlukan benda itu. Sebab kita bukannya stakeholder, kita tak perlu jadi pemegang pemegang saham dan pemegang amanah dan sebagainya, tidak. Tapi kalau kata kita nak menjadi stakeholder pun mungkin, saya kira mungkin untuk kes-kes yang melibatkan pembayaran yang amountnya besar. Contohnya, kes melibatkan harta pencarian. Kes melibatkan bayaran mutaah yang sehingga beratus ribu, berpuluh ribu. Ataupun um, kes yang melibatkan ganti rugi perkahwinan dan sebagainya yang memerlukan bayaran itu diserahkan kepada pihak satu lagi. Tapi sebelum diserahkan, perlu diletakkan dalam akaun peguam. Tak ada masalah. Cuma kita tidak terikat dengan Legal Profession Act dan juga Legal Profession Practice and Ethics untuk mewajibkan peguam syariah itu perlu wujudkan satu akaun klien, satu akaun office. Tapi untuk peguam sivil, mereka perlu ikut itu sebab diorang ada peruntukan yang berkenaan perlu yang dijelaskan dalam dia punya peruntukan yang berkenaan dengan Legal Profession Act dan Profession Practice and Ethics. Okay? Baik. Okey. Kita tengok dari sudut perbezaan dia punya macam mana. Firma guaman, peguam cara dan peguam bela ini dikawal macam saya kata tadi lah. Dikawal oleh Legal Profession Act 1976 dan Legal Profession Practice and Ethics Rules 1978. Okay, dan firma guaman, peguam cara dan peguam bela ni tidak dikawal. Yang mana kalau kita tengok peguam syar'i punya firma guaman ni tidak dikawal. Kalau firma guaman peguam cara dan peguam bela, mereka ni dikawal. Jadi dia tak boleh buat sesuka hati. Tapi kalau firma guaman peguam syar'i ni, dia tidak dikawal secara khusus oleh enakmen negeri dan tidak ada apa-apa pun yang disebut dalam enakmen pentadbiran yang peruntukkan tentang firma guaman. Apa yang dinyatakan dalam dalam enakmen pentadbiran adalah berkenaan dengan peguam syar'i sahaja. Maksudnya kita dikawal oleh diri kita sendiri. Maksudnya macam kita bila kita berwakalah, okey. Okay, kalau saya bagi contoh tuan-tuan, berbeza dengan civil, civil apabila anak guam melantik, dia melantik satu firma tu, ibarat melantik satu firma tu. Okey, tapi di firma apa di peguam syar'i, dunia guaman syar'i, apabila anak guam melantik seseorang peguam, dia bukanlah melantik satu firma, bukan. Dia melantik atas diri seorang peguam itu. Ataupun kita gunakan prinsip ni al-wakalah bil khusumah. Lantikan ke atas jasad itu sendiri untuk mewakili. Jadinya, contoh, kalau tuan-tuan daripada firma A di-appoint oleh firma B untuk membawa kes anak guamnya di firma B, tak ada masalah. Sebab tu kita tidak ada sebarang kawalan secara khusus berkenaan firma guaman syar'i. Yang kita ada adalah kawalan berkenaan dengan peguam syar'i sahaja. Kena bezakan ya. Keguaman apa? Firma guaman dengan peguam syar'i dia adalah dua entiti yang berbeza. Namun begitu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Seksyen 39 Akta Profesyen Guaman Syar'i ni untuk wilayah. Okay, untuk wilayah ni dia ada perbezaan sikit. Untuk wilayah sebab dia dah ada satu undang-undang yang baru yang diwujudkan iaitu Akta Profesyen Guaman Syar'i. Yang mana Akta Profesyen Guaman Syar'i ini sudah mengikut hampir kepada civil punya Legal Profession Act dan juga Legal Profession Practice and Ethics. Okay, dia mengikut hampir. Cuma ada sikit-sikit lah yang diubah. Okay. Kalau kita lihat dalam dalam tu ada disebut. Yang mana undang-undang peguam cara dan peguam bela dan enakmen negeri ini tidak terpakai kepada undang-undang kawaselia firma guaman syar'i. Macam saya kata tadi lah. Dia tidak terpakai kepada
firma guaman syar'i. Maksudnya kalau tuan-tuan nak tubuhkan firma guaman syar'i, tuan-tuan tidak terikat untuk mewujudkan satu akaun klien, satu akaun office. Tak ada, tak terikat. Tuan-tuan boleh je buat satu akaun saja untuk kedua-dua. Client account boleh, apa, office account pun boleh. Tak ada masalah. Dan tuan-tuan boleh saja dilantik oleh beberapa firma pun untuk tuan-tuan bawa kes. Contoh, tuan-tuan bekerja di firma A, kemudian firma B pun nak appoint tuan-tuan untuk bawa kes mereka. Firma C pun nak appoint tuan-tuan untuk bawa kes mereka. Tak ada masalah. Kita boleh berwakalah dengan seberapa banyak ni, dengan syarat semasa pemfailan dibuat perlu nyatakanlah kita ni bertindak bawah firma mana. Tak ada isu sebab dalam enakmen tata cara mal negeri, kita ambil negeri Pahang. Dan enakmen tata cara mal negeri Pahang memang telah ditulis daripada firma mana. Jadi kalau kita daripada firma A dan pada hari kita berwakalah dengan anak guam itu, kita bertindak bagi mewakili firma B, kita mesti nyatakan kita bertindak mewakili firma B. Jangan kita nyatakan kita daripada firma A sebab dia akan jadi kekeliruan sikit lah. Tapi secara praktikalnya kita bukan macam civil. Tu kena faham lah. Itu dari sudut keluasan yang saya nampak um, untuk peguam syar'i. Untuk peguam sivil dia terikat sikit. Alright? Baik. Apa antara isu peguam dan firma guaman syar'i yang kita boleh lihat? Yang saya nampak setakat ini tidak ada satu undang-undang khusus yang mengawal firma guaman syar'i. Seperti mana undang-undang yang mengawal firma guaman peguam bilik dan peguam cara, iaitu Legal Profession Act dan juga uh, Practice and Ethics. Kecuali di wilayah. Okay, wilayah dia ada Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Yang mana itu memang ada jelas lah berkenaan dengan firma guaman. Okay. Dan yang lebih utamanya tuan-tuan adalah kita tidak ada satu undang-undang seragam, satu Malaysia yang mengawal selia peguam syar'i dan firma guaman kecuali Akta Profession Guaman Syar'i 19, 2019. Itu sahaja. Itu pun hanya firma-firma yang berada yang berdaftar dengan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan. Contoh macam firma saya tidak ada lesen untuk beramal di wilayah. Jadi saya tak berdaftar lagi dengan Majlis Peguam Syar'i Wilayah. Jadi tak ada isu. Cuma kekangannya adalah bila kita tidak ada lesen untuk membawa kes di wilayah, jadi kita tak boleh untuk membawa sebarang kes di wilayah. Sebab dia dah ada Akta Profession Guaman Syar'i. Jadi kat situ dia dah ada satu clause untuk bagi tahu hanya mereka yang berdaftar, hanya mereka yang ada lesen di wilayah yang dibenarkan untuk membawa kes di wilayah KL, Putrajaya dan Labuan. Dan isu yang antara isu terbesar lain yang saya nampak tuan-tuan adalah kita sebagai peguam syar'i, kita perlu dapatkan sijil amalan daripada semua negeri yang kita nak jalankan amalan. Kecuali Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak dia ada masalah sikit. Bukan masalah apa. Sabah dan Sarawak ni dia susah sikit untuk menerima outsiders untuk masuk ke dalam negeri mereka. Biasanya dia akan utamakan um, dia punya orang dalam orang dia lah, orang orang Sabah, orang Sarawak. Tapi macam contoh macam saya sudah ada lebih kurang 5 ke 6 lesen. Okey, saya ada lesen Pahang, saya ada lesen Kelantan, saya ada lesen Melaka, saya ada lesen Negeri Sembilan, saya ada lesen Perak dan yang terbaru saya ada lesen Selangor. Jadi itu antara isu besar yang saya kira untuk kita membolehkan kita beramal di setiap negeri. Ini isu yang berlaku dalam dunia peguam syar'i. Okay? Untuk membolehkan kita beramal dan membawa kes di setiap negeri, kita perlu ada lesen di setiap negeri itu. So kalau kita ada kes di Negeri Sembilan, kita tak ada lesen Negeri Sembilan. Apa kita boleh buat? Kita akan pass kepada kawan-kawan lah. Okay, bila kita ada lesen Negeri Sembilan dan kita ada kes di Negeri Sembilan, maka kita boleh bawa kes tersebut. Tapi menjadi masalah pula apabila klien akan timbulkan berkenaan dengan alamak pihak tuan ni daripada negeri Pahang contoh, tapi ada lesen Negeri Sembilan. Dari sudut kos pula, kos untuk melantik, kos untuk membayar. Itu dia jadi isu lain pula.
Okey. Lepas tu dia membawa kepada poin yang seterusnya, kadar yuran yang tidak seragam dan membebankan. Kalau kata kita nak menjalankan amalan di semua negeri. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab bayaran untuk permulaan, untuk tuan-tuan menjalankan amalan guaman di setiap negeri berbeza-beza. Saya bagi contoh. Okey, contoh kita di Pahang. Apabila tuan-tuan telah lulus interview di negeri Pahang, tuan-tuan nak menjalankan amalan. Bayaran pertama yang tuan-tuan perlu bayar adalah RM250. Okey, meliputi bayaran sijil peguam syar'i dan juga sijil amalan tahunan. 250. Okey, di Kelantan, tuan-tuan akan bayar kurang lebih 500. Okey. 260 untuk sijil amalan tahunan dan baki itu adalah sijil peguam. Saya tak ingat, lebih kurang macam tu lah. Okey, di Negeri Sembilan, tuan-tuan akan membuat bayaran kurang lebih 500 setengah ke 600. Saya ingat 500 setengah ke 600. Okey. Yang mana bayaran itu meliputi majlis pentaulihan, sijil peguam syar'i dan juga sijil amalan tahunan. Okey. Kemudian contoh di Perak, Perak pun bayarannya lebih kurang, 4 ke 500 saya tak ingat untuk bayaran kali pertama. Kemudian bayaran yang untuk sijil amalan tahunan tu lebih kurang 100. Di Melaka bayarannya lebih kurang 600 lebih, kat 700. Untuk sama saja majlis pentaulihan, sijil peguam syar'i dan juga sijil amalan tahunan. Okey. Dan yang terakhir di Selangor. Selangor saya kira-kira kurang lebih hari tu saya habis lebih kurang 1,000 lebih. Okey. RM700 untuk bayaran pendaftaran kita untuk kita boleh didaftarai kan ataupun diterima masuk sebagai peguam syarikat Selangor. Kemudian pada hari kejadian kena bayar lagi 170 macam tu. Dan bayaran RM50, tak silap saya ada bayaran untuk um, dibayar kepada Persatuan Peguam Syar'i Negeri, saya tak ingat. Tapi saya kira-kira habis dekat 1,000 lah untuk ni. Ini itu yang bermaksud kadar yuran yang tidak seragam. Maknanya kalau tuan-tuan nak beramal di uh, 11 buah negeri, tak tolak Sabah Sarawak, so tuan-tuan kena kira bayaran ni awal mula-mula tu yang kena bayar. Itu yang dimasukkan dengan kadar yuran yang tidak seragam. Maknanya negeri ni banyak ni, negeri ni banyak ni, negeri ni banyak ni. So dekat situ dia berbeza-beza bayaran ni. Bayaran tahunan mungkin sama, kebanyakan negeri mungkin sama. Saya sijil amalan tahunan 100, bayarlah 100. Macam saya ada lebih kurang 6 lesen. Kecuali Kelantan lah. Kelantan memang setiap tahun 260. Pahang 100 setiap tahun. Melaka 100. Negeri Sembilan 100. Selangor pun 100. Perak pun 100. So, 5 negeri saya kena bayar 100. Maknanya 500. Campur Kelantan 260. Kurang lebih setiap tahun saya kena standby paling tidak 700 untuk 6 negeri sahaja. Okay, sebab tu kita katakan kadar yuran yang tidak seragam dan membebankan. Tapi nak beban pun tak boleh juga sebabnya kita akan terima rezeki daripada klien-klien. So, sebab tu kita kena rajin cari klien. Okay, tu yang berkenaan dengan isu yuran lah. Okay, seterusnya ketidakseragaman pentadbiran peguam syari'i. Ini lebih kepada isu bagaimana uh, satu-satu kawal selia peguam syari'i itu dibuat. Contoh macam di Pahang, kita direct dengan Majlis Agama Islam. Jadi apa-apa yang berkaitan, jawatankuasa peguam syari'i kita adalah daripada Majlis Agama Islam. Tapi berbeza dengan Selangor. Contoh Selangor, jawatankuasa peguam syari'i ini adalah daripada pihak mahkamah. Maksudnya majlis agama tak masuk campur, bukan tak masuk campur ni lah, tak masuk campur untuk pengurusan penerimaan masuk peguam syariah semua tak masuk campur. Dia hanya masuk campur masa untuk sesi pengesahan pentaulihan nanti. Maksudnya masa tu saja. Tapi untuk dari sudut penerimaan borang untuk memohon masuk sebagai peguam syariah Selangor, temuduga, tampalan, temuduga, interview, uh, lulus tak lulus itu semua dengan staf mahkamah. Maksud staf mahkamah tu adalah part of jawatankuasa peguam syar'i negeri. Kalau di Pahang, jawatankuasa peguam syar'i ini adalah Majlis Agama. Kalau di Kelantan, jawatankuasa peguam syar'i ini adalah mahkamah. Kalau di Negeri Sembilan, jawatankuasanya adalah peguam.
Kalau di Melaka, jawatankuasa peguam syariahnya adalah mahkamah. Kalau di Perak, jawatankuasa peguam syariahnya adalah mahkamah. So kat situ, dari sudut keseragaman pentadbiran tu dah berbeza. Okey. Dan yang terakhir adalah jenis entiti firma guaman syar'i yang boleh didaftarkan. Sebagai contoh, firma guaman saya berdaftar di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di bawah sub perniagaannya adalah perkongsian, yang mana jenis perniagaan yang kami jalankan adalah perunding keluarga Islam dan guaman syari'i. Benda tu kita daftar untuk mengesahkan bahawa kita menjalankan perniagaan secara sah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang tak ada masalah lagi. Tak ada isu berbangkit. Cumanya isu yang menjadi pertikaiannya mungkin dari sudut kawal selia. Macam mana kita nak mengawal selia sekiranya ada apa-apa perkara yang berbangkit. Okey. Okay, minta maaf. Tadi ada tu sikit, ada isu sikit. Ada panggilan masuk. Okay, alright. Um, Apabila kita sambung balik, kita tengok kepada isu yang berlaku lah. Isu ni jenis entiti yang saya masukkan lah. Bila kita berniaga dan kita uh, mendaftarkan perniagaan kita, macam saya daftar je dengan SSM, tak ada masalah pun. Tapi kalau ikutkan untuk peguam syariah sebenarnya tak perlu daftar pun dengan SSM. Cuma kita nak ada formality. Bila kita daftar dengan SSM, kita akan buat declaration cukai. Cukai itu satu. Yang keduanya, apabila ada sebarang bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada pemilik, kita panggil SME lah, perniagaan kecil sederhana. Okay? Um, Dia mudah untuk kita apply dan kita ada kelebihan dekat situ. Sebagai contoh, uh, dalam dunia guaman syariah, kita boleh boleh buat permohonan untuk mendapatkan sebarang bentuk pinjaman. Contoh pinjaman berkenaan perniagaan. Kita nak apa nak expand kita punya perniagaan kita. Boleh, tak ada masalah. Boleh buat pinjaman, tapi dengan syarat kita kena berdaftar lah, daftar dengan SSM supaya apa-apa pinjaman yang kita nak buat, apa-apa pengecualian yang kita nak buat, contoh nak dapatkan subsidi dan sebagainya. Sekarang ni kan penuh dengan isu subsidi dan sebagainya, nak subsidi itu subsidi ini. So bila kita berdaftar, company kita berdaftar, contoh kalau macam peguam civil, dia mungkin tak ada masalah sebab peguam civil dia dah ada Legal Profession Act yang mengawal selia dan sebagainya. Tapi untuk peguam syariah ini dia macam kita masih macam ada grey area sikit. Jadi untuk ambil langkah selamat, saya punya cara ialah saya daftar dengan pihak SSM supaya apa-apa yang saya nak mohon lepas ni, apa, loan, hutang, apa benda, pinjaman dan sebagainya, boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok apa lagi isu yang berbangkit dalam dunia peguam syariah ini. Yang kita boleh tengok kat sini adalah dari sudut keahlian jawatankuasa peguam syariah ditubuhkan di bawah enakmen negeri yang berkaitan. Peguam syariah ni siapa? Siapa yang dikatakan sebagai peguam syariah? Contoh, kita lihat kaedah peguam syariah Selangor 2008 dan kaedah peguam syariah Johor 2015. Dan masa yang sama kita boleh refer kepada uh, Seksyen 48-2 atau Malaysia Guaman Syari'i jugalah. Kemudian kita boleh lihat bidang tugas apa yang dikatakan sebagai apa tugas jawatankuasa peguam syari'i, apa tanggungjawab dia, apa peranan dia apabila dilantik menjadi jawatankuasa peguam syari'i. Siapa yang boleh menjadi jawatankuasa peguam syari'i? Adakah orang itu orang yang seberangan? Maknanya siapa-siapa je kita boleh ambil, ataupun orang itu mestilah seorang peguam syari'i ataupun bekas hakim, ataupun siapa yang dirasakan wajar, patut dan perlu untuk menjadi jawatankuasa peguam syari'i. Dan kita juga kena lihat dari sudut penyelenggaraan daftar peguam syari'i. Ini kita nak tengok bila kau bila kau dah terima masuk, bila awak diterima masuk, kita kena mesti ada pendaftaran. Pendaftaran ni tujuannya apa? Untuk pastikan bahawa orang ni adalah seorang peguam syari'i yang bertauliah, yang ada tauliah. Sebab tuan-tuan kena ingat, apabila tuan-tuan telah pun disahkan sebagai peguam syari'i, mana-mana negeri, tak kisah, bukan negeri Pahang saja. Mana-mana negeri yang tuan-tuan ambil lesen, setiap apa yang tuan-tuan nasihatkan atau tuan-tuan tulis atau tuan-tuan buat video dan sebagainya
mana-mana platform, sosial media dan sebagainya, dia ada kesan dan akibat yang perlu ditanggung. Maksudnya bukan sekadar bila kita buat video, kita menulis, kita bercakap, bagi pendapat dan sebagainya, kita boleh lepas tangan. Tidak. Bila kita buat satu-satu kenyataan dan kita membawa title sebagai peguam syar'i dan kita pula ada lesen sebagai peguam syar'i, tak kisah mana-mana negeri, hatta negeri Perlis sekalipun yang kecil tu pun, bila tuan-tuan telah pun diberikan tauliah sebagai peguam, segala pendapat lontaran uh, apa yang tuan-tuan lontarkan untuk masyarakat, untuk orang awam, untuk klien, untuk pihak lawan, untuk mahkamah dan sebagainya, semua tu ada kesan dan akibat yang perlu ditanggung. Sebab itulah perlunya didaftar, perlunya direkod, perlunya ada bukti bahawa tuan-tuan adalah seorang peguam syar'i. Sebab tu kita ada kaedah penyelenggaraan daftar peguam syar'i. Kena tengoklah di bawah kaedah 14 apa semua ni yang saya nyatakan dalam ni. Okay? Dan peguam syar'i, untuk pengetahuan, kita tidak boleh menjalankan kerja-kerja ataupun amalan peguam sivil. Tapi dia vice versa, dia terbalik sikit. Peguam sivil boleh jadi peguam syar'i apabila dia mendapat kelayakan syariah dan juga lulus interview ataupun exam untuk mendapatkan tauliah sebagai peguam syar'i. Contoh, tuan-tuan yang ada lesen sebagai peguam syar'i, peguam sivil, nak beramal sebagai peguam syar'i negeri Pahang. Okey, antara syarat dia adalah tuan-tuan mestilah ada sijil praktis, CPC apa, Certificate Practice kan. Okey, CPC CPC, saya ingat CPC nama tu. Okey, CPC. CPC. Sorry, bukan CPC. Minta maaf. Sijil praktis apa? CP Okey. Okay, so tuan-tuan yang ada lesen civil nak praktis dalam dunia syariah ni, tuan-tuan kena ada diploma lanjutan. Okay. Jadi apa dia? Tu yang tuan-tuan masuk ke, pergi ambil di apa di JAB, ambil Daesh, ambil di SLA, ambil di SLP, habiskan. Habiskan dapat sijil, belum lagi menjadi peguam. Kena mohon dulu. Mohon, kalau macam Pahang ni kena kena buat tampalan, kemudian kena pergi interview. Okay, bila dah pergi interview, dah buat tampalan, okay, dapat keputusan, barulah dikata okay, nama puan dah pun lulus sebagai peguam syar'i negeri Pahang. Isilah borang untuk bagi tahu puan akan beramal di negeri mana dan sebagainya. Okay, dekat situlah baru sah yang peguam sivil itu boleh membawa kes ataupun membawa sebarang memberi nasihat berkenaan dengan syariah. Okey, untuk peguam syar'i nak membawa ataupun nak membuat kes civil boleh juga. Sekarang ni boleh, tapi kena sambung belajar. Kena ambil degree LLB ataupun settlekan exam CLP. Nak ambil exam CLP kena ada degree dalam civil, kena ada LLB. Bukan boleh terus ambil exam CLP, tak boleh sebab dia ada kaedah pembelajaran. Kena kena tahu dulu apa pro and cons dia. Tuan-tuan akan belajar balik macam student biasa apa semua sampailah habis LLB dan apa grad macam biasa. Ada short call, ada long call, kemudian barulah boleh diterima masuk sebagai peguam sivil. Sekarang ni boleh, tapi panjanglah jalan dia. Berbeza dengan peguam sivil. Peguam sivil ni ambil di JAB, ambil Daesh, ambil DSLA, ambil DSLP setahun, setahun setengah. Lepas tu pergi interview, lulus dah boleh beramal. Tapi peguam syar'i nak menjadi peguam sivil, kena back from scratch balik, pergi ke kelas macam biasa apa semua. Sebab saya ada kawan yang ni yang dia nak buat dua-dua. Dia asal dia syariah macam saya, kemudian dia ambil civil punya course, dia buatlah 4 tahun. Push the limit. Sambil-sambil kerja tu buat apa-apa, lulus. Lulus, short call, long call, dapat jadi peguam civil. So sekarang dia dah buat dua-dua dah. Tak ada masalah. Tu isu dia. Okay, antara isu lain yang saya lihat yang berlaku dalam dalam dunia guaman ataupun dunia peguam syar'i ini, kita tak ada
Exam macam civil. Civil dia ada exam CLP. Okay. Untuk dapatkan sertifikat lah untuk praktis. Tapi untuk syariah dia tak ada. Ah, macam kita nak jadikan nak jadi peguam tu ada negeri yang kena ada exam, ada interview, ada negeri hanya interview saja, ada negeri yang endorse saja. Ah, dulu zaman saya, masa awal saya praktis dulu, negeri yang endorse saja tak silap saya Kedah. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni Kedah dia dah minta untuk dapat untuk ada diploma lanjutan. Kebanyakan negeri tuan-tuan, dia sekarang dia minta ada diploma lanjutan. Tak boleh sekadar ada degree saja. Sekarang ni memang mana-mana tempat pun saya tengok memang kena ada diploma lanjutan lah. Okay, nak tak nak, bagus lah kalau tanya saya bagus lah. Dia sebenarnya sebagai kredit ekstra untuk apa kita punya akademik kita. Right? Baik. Dan satu lagi isu yang saya nampak adalah kalau di dunia peguam syar'i ini kita tidak ada satu badan khusus yang menjaga peguam syar'i ini ataupun ialah yang betul-betul menjaga kebajikan peguam seperti mana Bar Council. Okey, yang mana kalau kita lihat dalam di wilayah dia ada di bawah Seksyen 48, okey, atau Malaysia Guaman Syar'i yang mana um, berbeza lah dengan negeri-negeri lain. Kebaikannya sekarang ni saya rasa role modelnya adalah wilayah persekutuan. Mereka pun masih lagi baru sebab 2019. Masih lagi baru sebab dia orang nak implementkan apa yang dia orang dah ubah, dah buat daripada apa dia implementkan daripada civil punya tu sikit-sikit kemudian jadikan sebagai model untuk apa digunakan di wilayah persekutuan sebab wilayah persekutuan ni merangkumi tiga negeri tuan-tuan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi nak mengaplikasikan undang-undang itu kepada tiga buah negeri itu, di mana ketiga-tiga ini di bawah Agong lah YDP. Dia perlukan satu masa yang sedikit panjang saya kira. Jadi itu yang saya rasa sekarang ni pun masih lagi banyak benda yang perlu diorang perhalusi dan diorang perlu kata perkemaskan sebabnya sebagai contoh saya kira bagi contoh antara contoh yang saya boleh bawa adalah kenangan permohonan peguam syar'i di wilayah masih lagi ada beberapa perkara yang masih belum selesai, ada calon yang ada um, lesen negeri lain masih lagi tidak dipanggil, ada yang lesen daripada Timur Tengah negeri apa kelulusan di Timur Tengah perlu jawab exam dan sebagainya, kena bayaran dan sebagainya. Banyak benda yang saya kira masih lagi perlu diperhatikan tapi dari sudut um, kewajikan dan sebagainya mungkin boleh kita lihat dari bawah seksyen atau Malaysian Government Syariah itu sendirilah. Okay. Okey. Konsep ataupun entiti undang-undang bagi firma guaman syar'i. Apa yang kita boleh lihat dalam topik perbincangan ini adalah kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan firma guaman syar'i itu sendiri. Adakah firma guaman syar'i itu adalah orang yang sama dengan peguam syar'i ataupun berbeza? Apa yang dimaksudkan? Okey. Bagaimana peringkat-peringkat penubuhan itu bila penubuhan itu boleh ditafsirkan dan apa aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh firma guaman itu sendiri. Tuan-tuan kena faham walaupun nama firma itu sebagai contoh nama firma saya Muhammad Syarafi and Partners tapi nama saya Muhammad Syarafi bin Muhammad Saleh. Okey. Saya adalah dua entiti yang berbeza dengan firma saya. Kalaupun saya dah keluar daripada firma saya, Muhammad Syarafi and Partners, adakah firma saya akan terus terhubur? Tidak. Firma saya masih lagi boleh berjalan. Sebabnya, semasa saya mendaftarkan saya punya firma guaman di SSM, saya menggunakan partners. Jadi, dan kita punya jenis perniagaan itu adalah perkongsian. Jadi, kalau kata perkongsian, maksudnya partnership lah. Siapa yang berada dalam perkongsian di bawah Muhammad Syarafi and Partners boleh meneruskan perniagaan di bawah firma saya sendiri. Saya keluar dan saya cuma ambil mungkin kita panggil
commission je lah sebab menggunakan nama kita. Okay. Yang mana untuk menentukan penubuhan itu kita nak kira daripada masa didaftarkan ataupun masa kita membuat kita brainstorm bersama dengan partners. Okay. Nak senang, kita ambil pada masa firma itu didaftarkan di SSM, lebih mudah. So apa-apa yang berlaku kita akan refer kepada SSM punya ni lah. Right? Dan apa aktiviti-aktiviti yang um, apa, yang ada ataupun yang boleh dibuat oleh firma guaman itu sendiri. Pertama, bila kita menjadi owner kepada firma guaman, kita boleh apa uh, bersedia untuk menyaman seseorang ataupun bersedia untuk disaman uh, kes-kes yang melibatkan perkahwinan, perceraian ataupun kalau kita sebagai owner syarikat, kalau kita nak buat sebarang bentuk pinjaman dan kalau kata berlaku kematian macam mana. Okay. Benda-benda macam tu kita sebagai owner syarikat kena fikir. Kena fikir benda tu. Bukan sekadar, oh saya ada duit, saya ada modal, saya nak buka firm, saya nak buka ni. Bukan. Inilah benda-benda yang kita perlu faham dalam entiti undang-undang bagi firma guaman syariah. Okay. Kita boleh menyaman seorang ataupun kita bersedia untuk disaman kalau ada sebarang bentuk pelanggaran dan sebagainya. Okay. Baik. Kita buat sedikit perbandingan dengan entiti undang-undang lain sebagai contoh syarikat. Kalau firma guaman syariah ni, dia di bawah Majlis Agama lah. Okay. Tapi kalau kita daftar sebagai syarikat, dia akan tertakluk di bawah Akta Syarikat. Okay. Alright, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekejap ya. Baik, sekejap ya. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ya. Okey, apa yang kita maksudkan dengan um, apa yang dimaksudkan apabila kita membuka satu firma guaman. Apabila kita nak buka satu firma guaman, ada tiga benda, tiga peringkat yang kita perlu faham. Tiga peringkat yang perlu kita faham, yang mana peringkat itu, peringkat pertama adalah pre-incorporation. Pre-incorporation ni apa? Maksudnya adalah semua benda dan tindakan yang kita buat sebelum syarikat itu didaftarkan secara rasmi dengan pihak SSM. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh ya, tuan-tuan nak buat company Aminah dan rakan-rakan. Itu adalah antara pre-incorporation yang perlu kita buat. Kita pilih dulu nama syarikat apa yang kita nak buat dan kita tentukan syarikat itu jenis syarikatnya macam mana. Sdn Berhad, PLT, Enterprise, Partnership. Okey, itu ada apa yang kita nak buat dalam peringkat pre-incorporation. Okey, dan dalam dalam pada itu juga kita perlu pastikan, kita perlu decide siapa yang akan menjadi pengarah, siapa yang akan menjadi pemegang saham. Okey, siapa yang kita fikir nak jadi pemegang saham syarikat kita, siapa yang akan bersedia untuk mengeluarkan modal berbayar. Sebab kita nak buat buka syarikat ni bukan buka guna Elio je tuan-tuan. Kita buka syarikat ni kita kena bersedia untuk keluarkan modal. Ha. Dan bila kita dah ada benda-benda macam tu, siapa yang jadi pengarah, siapa nak jadi pemegang saham, siapa yang nak bersedia untuk keluarkan modal, barulah kita buat sesi rundingan negotiation. Ini masih dalam peringkat pre-incorporation ya. Maksudnya kita akan fikirkan uh,
berkenaan dengan sewa pejabat. Kita nak sewa pejabat kat mana? Dekat dengan mahkamah, jauh daripada mahkamah, mudah akses untuk orang awam, ataupun susah akses, nak duduk tingkat 3, nak duduk tingkat 1, nak duduk tingkat bawah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak beli aset. Okay, apa aset yang kita boleh beli? Aircon, komputer, meja, tu semua benda-benda aset pejabat yang kita akan timbang tara dan kita akan belilah. Okay. Kemudian kita akan buat satu agreement, rakan kongsi. Maksudnya contoh, kita dah buat company Aminah dan rakan-rakan. Jadi bila Aminah dan rakan-rakan ni, maknanya kita ada rakan kongsi. Jadi kita buatlah satu perjanjian yang valid untuk rakan-rakan kita supaya tidak berlaku isu breach of contract ataupun tiba-tiba menghilangkan diri. Sebabkan Yelah, sebab bila jadi rakan kongsi ni, kita akan bersedia untuk sama-sama tanggung kerugian, tanggung keuntungan, dan tanggunglah liability bersama. Okay? Dan kena kena ada satu apa dokumen yang sah yang kita nak, ataupun kontrak lah, kita kena sediakan kontrak untuk pastikan sebelum syarikat tu wujud, kita dah sedia dah untuk ceritalah apa dia punya pro and cons dan sebagainya. Ah. Dan tuan-tuan kena faham ya, kontrak itu tidak secara automatik dia mengikat syarikat. Okay? Dan individu yang menandatangani boleh menanggung liability peribadi kecuali syarikat yang mengesahkan ataupun ratify kontrak selepas kita patentkan company itu sendiri. Okay? Ini untuk pre-incorporation. Okay? Untuk peringkat incorporation, okay, yang ini baru peringkat yang seterusnya. Kita dah settle dah pilih, dah keluar modal apa semua ni, dah tahu dah siapa kita punya shareholder, stakeholder dan sebagainya yang ada. Okay. Pergi kepada incorporation. Okay. Pergi kepada incorporation ni maksudnya kita nak buat pendaftaran secara rasmi syarikat kita. Kita daftar dekat mana? Dekat SSM lah macam saya cakap. Dokumen untuk mengesahkan bahawa wujudnya syarikat tu sendiri. Macam saya lah. Kalau tuan-tuan cari dekat SSM, ada nama company saya. Memang akan wujud nama company. Tapi kalau kita tak daftar dengan SSM, memang tak ada. Kita daftar dengan Majlis Agama. Macam saya kata di awal tadi, tidak ada satu undang-undang khusus yang mengawasi firma Guaman Syariah. Maksudnya, kalau tak daftar dengan SSM pun tak menjadi masalah. SSM pun tak paksa. Cuma saya ambil pendekatan untuk daftar sebab saya nakkan benefit-benefit yang kerajaan akan beri kepada syarikat-syarikat yang berdaftar. Walaupun kita labelnya SME, walaupun jualan syarikat kita setahun tak sampai 100,000 contoh ataupun walaupun syarikat kita setahun lebih 100,000 pun tak ada masalah. Okay. Penting kita berdaftar dengan syarikat SSM. Okay. Okay. Untuk peringkat incorporation ni, bila kita dah daftar di SSM, SSM akan bagi tahu nama syarikat ni apa. Bila dah daftar dengan tu, orang lain tak boleh ambil dah nama kita. Contoh Aminah dan rakan-rakan. Bila kita dah daftar dengan SSM, orang lain tak boleh guna nama Aminah dan rakan-rakan. Dia kena guna Mrs. Aminah. Contoh. Maksudnya dia tak boleh guna Aminah dan rakan-rakan. Mrs. Aminah ataupun Aminah Engko. Ah, jadi kat situ dia dia dah jadi satu hak untuk kita walaupun bukan eksklusif, tapi tapi bila dah daftar maksudnya nama itu tidak boleh digunakan. Contoh macam nama saya, nama company saya Muhammad Syarafiq and Partners. Um, Muhammad Syarafiq and Partners tu bila dah daftar dengan syarikat SSM, maknanya orang lain tak boleh guna Muhammad Syarafiq and Partners. Tinggal lagi saya nak patentkan dengan IPO saja. Bila saya patentkan dengan IPO, nama MS Muhammad Syarif Partner atau MSP tu lagilah valid untuk orang lain tak boleh guna. Tapi hakikatnya apabila dah ada satu nama di SSM, maknanya benda tu tak bolehlah digunakan oleh orang lain. Yang mana bila kita dah daftar dengan SSM, nama syarikat akan disahkan, nombor pendaftaran syarikat akan dikeluarkan dan tarikh kita daftar itu pun akan diberitahu. Telah didaftarkan bertarikh sekian-sekian. Okey. Jadi apa kesan dia adalah kesan dia syarikat itu sendiri akan diiktiraf sebagai satu badan berasingan. Maknanya separate legal entity. Kita akan dipisahkan. Maknanya walaupun nama Muhammad Syarafi and Partners tapi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh syarikat itu tidak akan diletakkan ke atas bahu saya
Pemilik nama Muhammad Sharafiq Partners. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Okay. Okay. Alamak. Test. Test, 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 test. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Test mic. Okay, minta maaf. Sebab ada masalah sikit. So, saya kalau tak dengar, saya kena buat recording semula lah. Ini antara cabaran. Bila saya buat kelas online ni cabaran yang saya kena hadap lah. Okay. Sebabnya kadang-kadang ada masanya saya tak dapat nak bersemuka atas urusan-urusan yang tak dapat elak. Tapi saya akan cover balik melalui recording-recording beginilah. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan um, boleh bagi kerjasama kalau kata ada sebarang isu ataupun persoalan nak diajukan berkenaan dengan kita punya subjek, boleh je tanya, tak ada masalah. Right? Okay, kita sambung. Okay, dari sudut kesan, bila kita dah dekat, check microphone, check microphone. Test mic 1 2 3. Test mic 1. Okay, test saya cuba juga. Kalau ada masalah juga, saya kena record semula lah. Okay, alright. Kita sambung balik. Okay, kesan daripada bila kita dah daftarkan syarikat itu di bawah SSM. So, syarikat itu akan dikira sebagai badan berasingan. Macam saya katalah, maknanya apabila dia daftarkan Muhammad Syarafi and Partners di SSM, saya punya nama Muhammad Syarafi Mat Saleh akan diseparatekan. Maknanya apa-apa liability, apa-apa uh, bentuk tanggungan, hutang dan sebagainya, so dia akan separate. Kalau company, company. Kalau saya. Okay. Yang mana apabila telah daftarkan, kita boleh mula tanda tangan kontrak, kita boleh memiliki harta dan kita boleh untuk bersedia untuk menyaman ataupun disaman. Ah, dan liability ni pula diterhad kepada aset syarikat bagi syarikat-syarikat yang statusnya adalah sedia berhad. Ah, tarikh dalam pendaftaran syarikat tu sendiri, maknanya kewujudan firma tu adalah penting untuk tentukan bila syarikat tu mula-mula wujud dari sudut undang-undang. Supaya kalau apa-apa urus niaga yang dibuat sebelum tarikh itu adalah dianggap tidak sah. Faham? Okay. Baik, untuk seterusnya, others document ataupun memorandum like article and so on. Okay, apa fungsi dia? Dia menjelaskan tentang pertama, tentang tujuan penubuhan syarikat itu sendiri, apa skop aktiviti dia, dan dari sudut modal saham. Jadi ibarat macam kontrak antara syarikat dan dunia luar. Okay. Kalau kita tengok sebagai contoh, kita tengok Article of Association ataupun AOA. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk mengawal segala urusan dalaman syarikat yang mana kita ambil contoh seperti urusan untuk melantik pengarah, mesyuarat lembaga dan pemegang saham, pembahagian dividen. Apabila hujung tahun biasanya dividen. Macam contoh, ini dah hujung tahun. ASB dah umum. Ha. So dekat situlah ada dividen-dividen syarikat yang perlu dibahagikan. Yang paling utama ialah hak dan tanggungjawab ahli itu sendiri. So dia ibarat macam Article of Association ni ibarat macam perlembagaan syarikat lah. Okay. Baik. Di Malaysia ni, kita tertakluk kepada Akta Syarikat 2016, tuan-tuan. Okey. Sekarang ni kita dulu apa, IOA lah. Sekarang ni kita ganti dengan Constitution of Company. Okey. Kalau syarikat tu tidak ada
Constitution. Jadinya tuan-tuan kena refer jadual ketiga Akta Syarikat 2016 yang mana yang itu akan terpakai secara automatik. Right? Baik. Jadi itu yang kata kat situ antara aktiviti yang berlaku ialah berkenaan dengan isu ni. Ni yang saya tulis kat bawah ni. Boleh bersedia untuk saman dan bersedia untuk menyaman. Bersedialah kena benda macam tu. Okey. Baik, kita tengok perbandingan dengan entiti undang-undang lain seperti syarikat. Comparison to other legal entity. Okay. Um, Benda-benda macam ni kita boleh tengoklah perbandingan perbezaannya firma guaman yang menggunakan tentuan Messrs Private Limited Private and Partners, rakan-rakan, semua tu ada dia punya peranan dan fungsi masing-masing. Okay. Ni benda-benda yang ni kita kena lihat dari sudut dia punya maksud dia, tuan-tuan boleh boleh search lah, right? Bagi contoh kita ambil limited liability partnership, perkongsian liability terhad. Okey, perkongsian liability terhad ni secara umumnya tuan-tuan, dia dia lagi okey daripada enterprise. Enterprise apabila owner syarikat meninggal, perniagaan pun akan meninggal, akan mati jugalah. Okay, melainkan ada ditentukan ataupun dibagi tahulah uh, perniagaan ini akan diserahkan kepada siapa dan siapa. Tapi kalau tidak, biasanya bila owner mati, syarikat pun akan mati. Kalau PLT ni apabila owner mati, perniagaan itu tidak akan secara automatik mati. Dia boleh berpindah kepada next pemegang saham ataupun next ownership, next kita punya rakan kongsi kita. Okay? Baik. Yang lain, tuan-tuan boleh boleh lihat dan boleh fahamkan, tengok kat ni lah, cari sikit lah. Ni saya bagi tuan-tuan kerja sikit lah. Tolong tolong cari comparison to other legal entity dari sudut cooperative society, society, business entity under ROB dan sebagainya. Ini kita akan bincang pada sesi kelak akan datang lah. Okay? Tuan-tuan boleh tengok dulu. Saya bagi masa. Tuan-tuan boleh tengok dan nanti tuan-tuan cari sikit lah. Okay? Okay. Okay. Baik. Okay. Kalau kita tengok perbandingan entiti uh, dari sudut entiti perundangan. Okay. Kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, atas syarikat 2016, perkongsian liability terhad dia takluk pada Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Perkongsian am dia takluk bawah Akta Perkongsian 1961. Pemilikan tunggal di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 96. Dari sudut modal ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok kat sini modal bagi syarikat, modal dia saham secara sumbangan lah. Kalau PLT, sumbangannya adalah daripada shareholder, berkongsi lah. Perkongsian am pun sama, tapi kalau pemilikan tunggal, modalnya sendiri. Okay. Dari sudut pemilik perniagaan tuan-tuan, kalau syarikat, dia ada ahli ataupun pemegang saham yang memiliki saham. Sebab tu biasanya orang T20 ke atas, dia orang akan main saham kat syarikat-syarikat besar. Dia orang nak ada sikit apa dia punya authorities dalam company tu. Tak dapat 50%, 5% pun okey. 0.1% pun okey. Yang penting hujung tahun dividen dapat. Tu biasa orang T20 lah. Kita ni bukan T20, kita B40. Kita tak belum sampai level tu lagi lah. Right? Okay, kalau PLT, perkongsi dia ada bahagian dalam modal dan keuntungan. Maksudnya dia kongsi sama modal dan masa yang sama dia kongsi keuntungan dalam dalam ni lah. Okay. Kalau perkongsian aham pula, dia akan kongsi secara bersama.
Kalau pemilikan tunggal, dia ownership sendirilah. Okay. Kalau dari sudut status undang-undang dia, ataupun dari sudut kapasiti, undang-undangnya berasingan. Sama juga dengan PLT, berasingan. Okay. Tapi untuk perkongsian am dan juga pemilikan tunggal, entiti dia dan dia bukan entiti dan undang-undang dia tak berasingan. Right? Okay, kalau kita tengok kepada syarikat, syarikat ni syarikat perkongsian am dan pemilikan tunggal. Tanggungjawab pengurusan perniagaan, kalau syarikat tanggungjawabnya adalah di bawah lembaga pengarah. Okay, kalau PLT dan perkongsian am adalah shareholding. Tapi kalau pemilikan tunggal, tanggungjawab dia adalah ownership sendiri lah. Okay. Untuk lihat dari sudut liability peribadi, termasuklah kencukai dan sebagainya, dia tak ada liability peribadi ke atas individu, pengarah ataupun pemegang saham. Liability yang ditanggung oleh pengarah atau pemegang saham ni setakat saham yang tidak berbayar saja. Dan cukai pula dikira oleh syarikat. Ah, dan kapasiti untuk buat pinjaman atau pegang harta, kalau lembaga pengarah ni dia boleh pinjam dan pegang harta. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat dekat berita yang ditangkap oleh SPLM, semuanya ada harta yang berjuta-juta, berbilion-bilion, sebab dia adalah ahli lembaga pengarah syarikat. Kalau PLT sama saja lebih kurang, tiada liability peribadi ke atas perkongsi kecuali kerana perbuatan adalah atau peninggalan sendiri atau tanpa autoriti. Okay? Dan liability perkongsi ini adalah secara bersama, maknanya dia berkongsi lah dan berasingan. Setakat modal yang perkongsi yang tidak berbayar saja. Dan cukai pula dikira secara PLT ataupun company itu sendiri. Sama je lebih kurang macam syarikat. Ah, dan dari sudut kapasiti untuk minjam dan pegang harta, dia sama saja boleh pinjam dan pegang harta, maknanya boleh memiliki dan membuat pinjaman. Kalau perkongsian am, liability ni tanpa had, secara bersama dan berasingan, dia bertanggungjawab dengan perkongsian. Yang di mana dia merangkumi aset-aset peribadi perkongsi. Dan dari sudut cukai, dikira individu. Macam saya punya perkongsian am. Jadi, apabila kita declare cukai, syarikat punya cukai akan kira cukai syarikat. Saya punya cukai saya akan kira juga. Maksudnya akan ada dua perkiraan cukai untuk declare pada LHDN. Sebab tu setakat ni, Alhamdulillah lah setakat ni, masih belum ada lagi rekod saya tak bayar cukai kepada LHDN. Saya bayar cukai Alhamdulillah. Okay, saya bayar cukai walaupun tak banyak tapi saya bayar. Cukai saya tu dikira secara individu lah. Maknanya saya punya cukai, partner saya punya cukai, company punya cukai. Dan kami juga boleh membuat pinjaman dan sebagainya. Tapi kalau pemilik tunggal, ownership sendiri, liability dia tak ada had. Dia merangkumi aset-aset peribadi, pemilik tunggal tu sendiri dan cukai pun dikira secara individu. Pun sama. Dari sudut kapasiti meminjam harta ni sama saja semua sekali. Bila you own the company, boleh je tak ada masalah. Itu. Ha. Okay. Okay. Okey, bilangan pemegang saham ataupun perkongsi. Untuk syarikat minimum mesti dua orang, maksimum 50 orang dalam syarikat bersendirian. Kalau PLT minimum dua orang, maksimum tak ada. Boleh je sampai 100 orang. Kalau perkongsian macam saya, 2 hingga 20 orang. Kecuali untuk perkongsian amalan profesional. Macam peguam syari'i lah, kita profesional. So tak ada had maksimum. Kalau pemilik tunggal, dia tak ada. Dia memang dia seorang saja. Sebab tu dia tunggal. Okay. Apabila berlaku kematian pemilik, pemegang saham yang kematian pemegang saham, dia tidak akan menjejaskan status dan operasi syarikat. Maksudnya kalau kita ada 10 pemegang saham, seorang meninggal, adakah syarikat akan tutup? Tidak. Syarikat tetap boleh berjalan macam biasa. Kalau PLT, perkongsi dalam PLT, bila kematian perkongsi, PLT dia tidak akan dibubarkan oleh refer Seksyen 23 atau perkongsian liability terhadap 2012.
Berkongsi itu dia ada pilihan untuk teruskan PLT atau beli kepentingan berkongsi yang dah mati. Maknanya yang mati itu kita beli dia punya bahagian dia untuk kita ambil alih bahagian yang si mati itu. Okay? Kalau perkongsian apa dalam perkongsian am kematian perkongsi bawah Seksyen 35 Akta Perkongsian 91. Perkongsian tu dibubarkan melainkan ada perjanjian sebaliknya. Maksudnya kena buat satu perjanjian. Okay, jadinya kena buat bila kita memilih untuk buat secara perkongsian, maknanya kita kena sediakan um, perjanjian. Katakan kalau berlaku kematian, syarikat kena jalan. Syarikat kena teruskan. Orang yang masih hidup kena jalankan uh, syarikat tu dengan cari apa perkongsi lain dan sebagainya. Tapi berbeza dengan pemilikan tunggal, bila pemilik tunggal mati, milikan tunggal pun akan mati, akan tutup. Right? Okey. Untuk penubuhan firma Guaman Syariah ini, kita berhenti dulu setakat sini. Okay. Nanti kita akan sambung untuk minggu akan datang, minggu kedua. InsyaAllah saya kena bagikan sikit-sikit supaya tuan-tuan dapat adapt dulu untuk minggu pertama ni. Sebab minggu pertama ni dia agak berat sikit lah sebab kita banyak benda yang kita nak kena fahamkan. Jadi tuan-tuan, kalau ada sebarang persoalan berkenaan dengan isu uh, subjek kita dalam minggu pertama ni, tak apa soalan yang berkaitan nak tanya, boleh tanya dalam grup. Okay, jangan lupa kerja yang saya bagi tadi. Cuba dapatkan dan cuba sediakan jawapan pada minggu akan datang lah. Minggu ketiga. Minggu kedua, minggu ketiga. Minggu ketiga lah kot. Minggu keempat, minggu keempat. Minta maaf. Mungkin minggu keempat kita akan check lah. Right? Okay, so saya rasa saya stop dulu sampai sini. Right? Kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi, sama-sama bertukar pandangan pendapat dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.